Pernah tak korang berada kat tempat yang terlalu sunyi sampai boleh dengar degupan jantung sendiri? Bayangkan korang berdiri kat tengah hutan belum. Kabut perlahan turun. Angin tiba-tiba berhenti. Dan waktu itu korang rasa seperti ada yang sedang memerhati. Soalan pertama saya untuk korang, kenapa hampir semua yang masuk jauh ke dalam hutan ini cerita benda yang sama? Okey, tak apa, kita simpan soalan itu dulu. Orang kata hutan belum bukan sekadar hutan biasa. Ia antara hutan tertua di dunia. Lebih tua daripada hutan Amazon. Tapi soalnya, kenapa begitu ramai pendaki, pemburu, malah orang asli sendiri pernah menceritakan pengalaman yang hampir sama? Adakah semua ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang kita belum faham? Insiden 1. Masa yang hilang. Seorang pendaki berpengalaman mendakwa dia hanya berhenti berehat 15 minit. Tapi bila dia sampai ke kem, rupanya sudah 4 jam berlalu. Jam tangannya tak rosak. Telefon tak hilang signal. Tapi masa seolah-olah melompat. Macam mana masa boleh berubah tanpa kita sedar? Insiden 2. Bau wangi tanpa sumber. Tiba-tiba di tengah hutan tebal, tercium bau bunga yang sangat harum. Segar, lembut, menenangkan. Tapi bila cari tak ada satu pun pokok berbunga. Orang asli percaya itu tanda mereka sedang lalu. Siapa mereka? Insiden 3. Kampung yang hilang. Seorang lelaki sesat waktu senja. Dia nampak cahaya di celah pokok. Rumah kayu tersusun. Suasana damai. Seorang wanita tua menunjukkan jalan keluar. Keesokan harinya, dia cuba cari kembali kampung itu. Tak jumpa. Langsung tak wujud. Kalau kampung itu tak ada, siapa yang tunjuk jalan semalam? Insiden 4. Diseru nama. Beberapa pendaki pernah dengar suara memanggil nama mereka. Suara lembut, bukan menjerit. Kalau ikut suara itu, jalan semakin dalam. Dan bila berpatah balik, mereka sedar laluan asal sudah berubah. Adakah itu ilusi hutan? Atau sesuatu yang cuba berkomunikasi? Insiden 5. Bantuan tanpa jejak. Seorang pemburu hampir sesat malam hari. Tiba-tiba, seorang lelaki muda muncul. Diam, tak banyak bercakap, cuma tunjuk arah. Bila sampai ke jalan utama, pemburu tu pusing nak cakap terima kasih. Orang itu hilang. Tak ada bunyi daun, tak ada jejak kaki. Kalau manusia, mustahil hilang sekelip mata. Insiden 6. Bayangan yang tak ikut pergerakan. Seorang juru pandu arah orang asli berjalan bersama pelancong. Matahari hampir terbenam. Seorang pelancong perasan sesuatu pelik. Bayang salah seorang ahli kumpulan kelihatan sedikit tertinggal di tanah. Bila orang itu berhenti, bayang masih bergerak sesaat. Bila dia melangkah, bayang seolah lambat ikut. Mereka anggap ilusi cahaya senja. Tapi, kenapa hanya satu orang sahaja yang alami? Insiden 7. Makanan yang hilang tapi diganti. Sekumpulan pendaki tinggalkan makanan dalam bekas bertutup. Keesokan pagi, sebahagian makanan hilang. Tiada kesan koyakan. Tiada bekas gigitan haiwan. Tapi, yang lebih pelik, di tempat makanan hilang tu, ada buah hutan segar yang tak pernah mereka bawa. Siapa yang ambil? Dan siapa yang mengganti? Kalau haiwan, kenapa tukar dengan buah? Adakah ada sesuatu yang meniru bentuk manusia? Insiden 8. Lagu lama dalam hutan. Seorang lelaki mengaku pernah dengar lagu tradisional Melayu lama dimainkan perlahan. Seperti suara perempuan menyanyi. Merdu, jauh, tapi jelas.
Bila dia rakam dengan telefon, rakaman hanya bunyi angin. Kenapa telinga dengar tapi alat tak menangkap? Adakah frekuensi itu hanya boleh didengar manusia dalam keadaan tertentu? Insiden 9, camping yang berubah tempat. 4 orang kemping berhampiran sungai. Mereka susun kem membentuk separa bulatan. Pagi esok, susunan kem berubah sedikit. Bukan jatuh, bukan ditiup angin. Seolah-olah ada yang menyentuh dan alihkan perlahan. Barang dalam kem tidak terusik, hanya posisi berubah. Kenapa ubah tanpa mencuri? Adakah itu satu bentuk isyarat? Insiden 10, hujan setempat. Satu kumpulan melaporkan sesuatu yang sangat aneh. Dalam radius kecil, sekitar 20 meter. Hujan turun dengan lebat. Di luar kawasan tu, tanah kering. Mereka berdiri kat sempadan hujan. Langkah masuk, basah. Langkah keluar, kering. Fenomena alam atau kawasan yang berbeza lapisan. Insiden 11, bisikan tanpa bahasa. Seorang pendaki wanita mendakwa pernah dengar bisikan kat telinga. Bukan dalam bahasa Melayu, bukan bahasa asing yang dikenali. Seperti bahasa yang hampir difahami, tapi tak cukup jelas. Yang pelik, dia rasa tenang, bukan takut. Seolah-olah macam diberi nasihat. Kenapa rasa damai, tak cemas? Insiden 12, laluan yang terlalu cantik sangat. Beberapa orang melaporkan tiba-tiba masuk kawasan yang terlalu sempurna, perfect. Tanah dia rata, tak ada semak pun. Udara rasa lebih ringan, macam hutan bersih ideal. Tapi, bila mereka cuba rakam gambar, gambar nampak biasa-biasa. Tak adalah secantik yang mereka nampak. Adakah sebab mata melihat sesuatu yang kamera tak boleh tangkap? Fenomena seperti ini hampir sama dengan kisah Missing Time di Amerika, cerita Fairy Ring di Scotland, legenda hutan Yakushima di Jepun. Kenapa manusia dari budaya berbeza? Cerita perkara hampir sama. Sebab adakah ini simbol universal atau pengalaman sebenar yang tak dapat dibuktikan? Insiden lain yang lagi seram, kanak-kanak yang tak jejak tanah. Seorang guru yang masuk program hutan bersama pelajar pernah berkongsi sesuatu yang dia tak pernah ceritakan secara terbuka. Senja makin gelap, dia ternampak kelibat kanak-kanak kat tepi sungai. Pakai pakaian lama, diam pandang sungai. Dia ingat anak orang asli. Bila dia melangkah 2-3 langkah ke depan, dia sedar sesuatu. Bila dia tunduk lihat kaki budak tu, kaki kanak-kanak tu tak menyentuh tanah sepenuhnya, macam terapung sikit. Bila dia berkelip mata, tak ada siapa di situ. Adakah ada sesuatu yang sengaja memperlihatkan diri? Okey, sekarang berbalik ke soalan yang tertangguh dari awal tadi. Kenapa pengalaman mereka hampir sama? Bau wangi, masa hilang, kampung muncul, bantuan misteri. Adakah mereka semua berbohong? Atau ada pola yang kita tak nampak? Kenapa kebanyakan pengalaman berlaku waktu senja? Waktu peralihan. Adakah mereka juga hanya boleh muncul ketika peralihan? Kenapa orang yang sesat selalunya tak dicederakan? Kenapa bantuan datang dalam bentuk manusia biasa? Jika orang bunian benar wujud, adakah mereka menyembunyikan diri daripada kita? Atau kita yang sebenarnya tak mampu lihat mereka sepenuhnya? Dan jika satu hari nanti anda masuk jauh ke dalam hutan dan terasa suasana tiba-tiba berubah, sunyi dan tenang, seolah-olah ada mata memerhati dengan penuh kesedaran. Adakah itu sekadar perasaan? Atau anda sebenarnya sedang berdiri di sempadan dua dunia? Misteri hutan belum bukan tentang takut. Ia tentang sesuatu yang mungkin lebih lama daripada manusia itu sendiri.